Ganesha kamu letak kat sini je barang ni. Maafkan saya, Bas. Sini boleh, Bas? Boleh. Letak situ je. Terima kasih, Bas. Bos, senang sikit. Sini kita nak guna. Tapi, Bas, biar kita nak hias. Yalah. Bos ingat. Lepas habis kisah tu ni kita hias lah ya. Boleh? Boleh. Okey, tak apa sekarang ni. Jom kita bacakan email dan karya akaun kita yang terpilih dulu ya. Boleh? Jadi jom kita teruskan dengan email kita dulu. Okay. Email ni datangnya daripada Jacinta Christy Edmund dari Tuaran, Sabah. Katanya, "Hai Bas rakan-rakan." Hai. Semoga sihat sejahtera selalu. Saya suka menonton rancangan Kids on 2 setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Walaupun saya telah meningkat remaja, tetapi saya suka menonton kartun. Lagipun banyak juga pengajaran boleh saya dapat. Yang paling saya suka tonton ialah Kacang. Dia sangat menarik. Saya meminati Kids on 2 sejak berumur 10 tahun. Okeylah, sampai di sini saja ucapan saya. Bye. Bye. Baiklah kawan, kita ucapkan terima kasih kepada kawan kita tadi, Jacinta, kerana menghantarkan email kepada Kids on 2. Dan sekarang ni, Ben, karya kita pula. Kata kacang. Yalah, pandai dulu kan? Yalah, ada semua ada. Ada 6. Dah, baca siapa yang hantar tu? Karya ini dihantar oleh Asdayanti binti Ayub dari Bukit Hijau, Jeram, Selangor. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Asdayanti kerana menghantarkan gambar kacang pada Kids on 2 tadi. Dan sekarang ni, kawan-kawan, jom kita saksikan hadiah yang akan terima oleh pengirim karya dan email. saksikan. Pengirim karya akan menerima 2 tiket percuma ke Taman Tema Genting, 1 set hamper buku cerita kanak-kanak, akaun simpanan chess, sehelai baju T Kids on 2. Pengirim email akan mendapat 1 set hamper buku cerita kanak-kanak, 2 tiket percuma ke Taman Tema tertutup terbesar di Malaysia, akaun simpanan chess, sehelai baju T Kids on 2. Hantarkan semua penyertaan ke Kids on 2 tahun 4, nombor 31, Jalan DPP, Dolomite Business Park, 68100, Batu Kes, Selangor, Darul Ehsan. Atau email ke interaktif@kidson2.tv. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Kawan-kawan, jangan lupa turn time. Hantarkanlah video bakat anda yang tidak melebihi 2 minit kepada kami dan saksikan tema dan hadiahnya. Saksikan. Tema bulan September dan Oktober ialah meniru gaya penyanyi pujaan. Oleh itu, rakamkan video asyik menarik tidak melebihi 2 minit dan hantar ke Facebook kami www.facebook.com/kidsonto dan pastikan semua penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Tiga pengirim video yang terbaik akan menerima hadiah pakej percutian keluarga 3 hari 2 malam untuk 4 orang di Awana Genting Highlands Golf and Country Resort. Bagi penyertaan talent time pula, hantar ke Facebook kami www.facebook.com/kidsonto. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Baiklah, kita dah umumkan email dan karya siapa yang terpilih hari ini. Betul. Dan sekarang jom kita layankan kawan tu lagi dengan Timo Supremo. Saksikan.